Okay guys, hari ni kita nak short vacay dengan family aku. Chinese New Year ni sedap pergi cuti kan? Aku tanya pada anak-anak aku lah nak naik kereta mana sebab usually kita akan naik BYD atau Trini sebab apa? Obviously ini kereta yang paling selesa, yang baru, yang lebih meyakinkan lah. Tapi guess what? Surprisingly, diorang semua unanimously nak naik Nissan Cube Z11 tu. Sebab apa? Dia kata kereta comel. Aku pun curious juga. Ini first time tau kalau aku pergi travel, bawa big luggage, naik Nissan Cube ni. Jadi jom kita masukkan barang dulu. Kita enjoy the trip. So, sekarang pun tengah hujan. Hopefully muat. Ya, bestnya adalah pintu dia macam peti sejuk, peti ais. Jadi, senang nak masuk barang. Dia punya clearance dia luas. So, dalam keadaan normal dia akan jadi macam inilah. Jadi, kalau korang boleh nampak kan, dia nampak macam kena lintang kan. Sebab apa? Dia tak cukup panjang. Sebab yang row ni, aku memang sengaja sandarkan sampai habis supaya roda selesa lah kan. Another setup, korang nak macam ini pun boleh tau. Yang ini memang kita kena kedepankan betul kerusi ni. Jadi untuk budak-budak boleh je. Yang ni depan adjust lagi sikit lah kan. Jadi memang ni ke depan. Jadi yang beg ni boleh menegak macam ni tau. Kau bayangkan kalau semua seat macam tu, kau boleh 1, 2, 3 pun boleh. Ataupun kalau korang nak menegak macam ni pun boleh. Dan yang paling penting sekali, korang boleh seat 1, 2, 3. Dan ada lagi clearance untuk tengok cermin pandang belakang. So, best gila lah. Dia punya ruangan ni memang fleksibel. Itu belum cerita kalau kita berdua je, kita lipat ke depan. Boleh mungkin 10 luggage pun dekat dalam ni. Yang paling penting sekali, clearance nak masuk dia tu cukup luas. Tidur hotel. Jom masuk. So, belakang luas. Setakat budak 3 orang, dewasa 3 orang pun lebih daripada mencukupi. Yang paling penting sekali, kursi belakang boleh sandar. Sebab apa? Dia boleh sandar. Jadi kalau naik yang ini, tegak je kan. Yang ini boleh sandar-sandar ikut preference. Nampak? Oh, okey. Selesa. Buka TV atas. Boleh tengok movie macam Alphard. Kemain. Tiga-tiga ketul dulu lah. Sampai. Yeay. Walaupun kereta-kereta marahan, boleh bang. Jangan main gila. Settle. Jom. Alright, so far kita dah sampai. Okey tak naik kereta hari ni? Okay. Mau tak okeynya? Pusing-pusing kat dalam kereta. Jadi itulah dia konten untuk hari ni. Ciao.